Hari ini, saya mau angkat kisah seorang tokoh Sabah, Allahyarham Datuk Bung Mokhtaradin, anak Kinabatangan, yang melangkah jauh dalam dunia kepimpinan negara. Beliau membesar sebagai anak kampung, melalui hidup penuh cabaran, penuh warna, yang membentuk keberaniannya sebagai pemimpin. Sebagai wakil rakyat, beliau membawa suara luar bandar ke pentas negara, memperjuangkan jalan raya, air bersih dan kemudahan rakyat Sabah. Dalam kepimpinan negeri, beliau terlibat merancang pembangunan, mengangkat keperluan rakyat pedalaman agar tidak tertinggal. Panjang hidupnya, beliau tidak sunyi daripada kritikan. Ada yang memuji, ada yang mengecam. Begitulah ujian seorang pemimpin. Namun akhirnya, beliau pergi pada hari Jumaat, satu pengakhiran yang disebut mulia dalam Islam, dicemburui para mukmin. Pemergiannya menjadi peringatan lembut bahawa manusia menilai dengan mata, tetapi Allah menilai dengan hati. Saya tinggalkan anda dengan video tribute ini diiringi lagu Tunduk Memimpin karya Zul Ugi, nyanyian Crank Buskers. Kita jumpa di episod akan datang. Jangan lupa like, komen dan share. Yang paling penting, follow page Kasih Up, follow kami di TikTok dan subscribe channel YouTube Kasih Up. Bye.